Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni special sikit untuk siapa yang tengah mencari peluang buat bisnes, yang nak cari salah satunya adalah nak cari passive income. Okey, passive income ni adalah di mana kita tak buat kerja pun kita dapat income walaupun tengah tidur ke apa ke kan, masih lagi dapat income. Jadi, sebelum tu saya perkenalkanlah, saya Anas Razi, dealer Public Gold, FMD Public Gold. So saya nak explain, nak terangkan kepada tuan-tuan perempuan tentang potensi income, membina passive income di Public Gold. Macam mana Public Gold ni boleh bagi passive income kepada kita, terutamanya bila kita menjadi dealer emas Public Gold. Tanpa berlengah masa, jom saya explain satu persatu macam mana kita nak buat passive income dengan Public Gold. Okey, macam mana dia berfungsi. Okey, jom. Okey, macam mana bisnes Public Gold ni boleh bagi passive income kepada kita? Okey, yang pertama sekali tuan-tuan perempuan kena faham dulu macam mana insentif komisen kita dapat bila kita menjadi dealer Public Gold. Contoh tuan-tuan perempuan menjadi dealer Public Gold. Ini adalah tuan-tuan perempuan lah. Okey, seorang dealer Public Gold. Jadi menjadi dealer Public Gold ni dia ada beberapa peringkat dealership. Yang pertama, untuk menjadi dealer Public Gold, peringkat yang pertama adalah normal. Okey Yang pertama adalah normal dealer. Okey, yang pertama adalah normal dealer. Sekejap. Normal dealer. Okey, yang ini adalah yang pertama. Level dealer yang kedua adalah priority dealer. Priority dealer. Okey, priority dealer. Dan level yang ketiga adalah master dealer. Okey, master dealer. Okey, untuk menjadi dealer Public Gold, kita ada promosi ikutlah pada bulan tersebut. Okey, bagi tuan-tuan perempuan yang nak tahu harga promosi, okey, untuk dapatkan jadi ini, okey, kena buat belian emas ikut promo terkini. Contoh normal dealer, kalau bulan ni kena buat belian sebanyak 30 gram. Kebiasaannya macam itulah. Tapi tuan-tuan perempuan boleh rujuk dengan saya untuk dapatkan promo terkini. Okey, tetapi syaratnya tuan-tuan perempuan belum lagi ada akaun Public Gold. Kalau yang dah ada akaun Public Gold, jangan hubungi saya. Pergilah hubungi introducer masing-masing. Okey, sama juga priority dealer, dan yang specialnya untuk master dealer, yang ini tak boleh naik ikut ataupun tak boleh beli untuk master dealer ni. Okey, yang boleh beli hanyalah normal dealer dan juga priority dealer. Okey, jadi macam mana menjadi dealer Public Gold ni boleh bagi kita pendapatan pasif? Mudah sangat-sangat. Mudah sangat-sangat. Contoh macam ni. Tuan-tuan perempuan dah beli 30 gram kan, dah tengok promo belian 30 gram dalam satu invoice, tak boleh campur-campur. Tuan-tuan perempuan pun menjadilah seorang normal dealer. Okey, ni adalah awak semualah normal dealer. Seorang normal dealer. So, untuk sesiapa yang jadi normal dealer, dia akan dapat komisen sebanyak 1% sahaja. Okey, 1% saja. Nampak kecil kan? Yelah, sebab Public Gold ni bukan MLM, bukan ni skim cepat kaya. Sebab itulah komisen yang Public Gold bagi adalah sangat kecil. Okey? So, tapi walaupun kecil, dia boleh dapat, bila tuan-tuan perempuan fokus buat bisnes Public Gold, bahkan boleh dapat 5 angka sebulan. Passive income. Passive income. Okey, jom kita tengok. Hanyalah 1% saja. Macam mana dia bekerja? Mudah saja. Tuan-tuan perempuan, tugas menjadi dealer ni dia tak wajib beli bukan tak wajib. Dia tak jual emas. Okey, tugas kita tak jual emas. Tak jual
emas. Okey, kita ni tak jual emas. Tuan-tuan perempuan jangan pening kepala nak jual emas. Sebab kalau jual emas kita perlukan modal yang banyak kan. Jadi tak jual emas kita tak perlukan modal. Sebab dah jadi dealer ni tugas kita apa? Tugas kita adalah hanya perkenalkan. Perkenalkan PG kepada orang luar lah, kepada orang awam. Itu saja tugas kita. Mudah sangat. Contoh, kita pun perkenalkanlah public goal, kita jumpa jiran. Ini awak tadi kan? Okey, jumpalah seorang kawan lama. Okey, ni kawan lama. Kita ajaklah, jomlah simpan emas dekat public gold. Kita boleh menabung gunakan aplikasi akaun emas public gold ni. Boleh beli serendah RM100 sahaja. Okey, RM100 je. Boleh keluarkan emas fizikal, tak wajib beli tiap-tiap bulan. Dan contoh kawan ni, sahabat kita ni pun berminat. Okeylah, aku nak daftar akaun public gold lah. Kita pun bantulah dia daftarkan akaun public gold, dapatlah akaun emas ini. Okey, daftar percuma je, dapatlah akaun emas. Kemudian, macam mana insentif tu dibagi? Macam ni. Contoh, kawan kita ni pun dah berminat dengan public gold, nak beli emas dengan public gold, dia nak menabung gram emas dalam akaun. Contoh, kawan ni menabung RM100. Menabung RM100. Ingat tadi yang ni, komisen kita sebanyak 1% kan, sebab kita normal dealer. Jadi kita akan dapat insentif sebanyak RM1 sahaja. RM1 sahaja. Okey. Jadi kalau orang-orang dekat luar sana yang kata public gold ni MLM lah, skim cepat kaya ke, tak kaya sangat pun. Okey, kalau setakat ada 1-2 customer tu dapat RM1 je kalau orang beli RM100. Okey. Tetapi itu baru seorang, tuan-tuan perempuan. Ini yang kita nak main dengan volume tu. Kita nak bantu ramai lagi orang menyimpan bawah kita. Kita perkenalkanlah lagi dengan kita punya adik-beradik. Kita perkenalkan lagi dengan orang tempat kerja. Perkenalkan lagi yang ni kalau dia ada anak dia, nak buka akaun anak pula kan. Contoh dalam purata, contoh sebulan kita dapat sales, personal sales sebanyak RM100,000 contoh. Jadi income kita untuk bulan tersebut adalah sebanyak RM1,000. RM1,000. Okey. Jadi sepanjang macam mana ni passive income ni berlaku? Sepanjang kita punya frontline ataupun customer kita ni buat belian, selagi itulah kita diberikan insentif, diberikan commission. Okey, ikut status yang kita dah ada ni lah. Kalau normal dealer 1%, priority dealer 1.5% dan master dealer 2%. Mudah buat bisnes public gold ni. Tak perlu simpan stok, tak perlu jual emas. Tugas kita hanyalah memperkenalkan orang ramai dengan public gold. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Mudah sangat-sangat. Orang yang sibuk, ni. Orang yang sibuk ataupun suri rumah ataupun siapa sajalah boleh buat bisnes public gold ni. Sebab tak perlu hire staff, tak perlu apa lagi, tak perlu pejabat, semua tak perlu. Boleh buat online sahaja. Okey, asalkan ada internet, dah boleh buat bisnes public gold. Mudah sangat-sangat kan? Jadi, kalau tuan-tuan perempuan nak ada 5 angka, nak ada 6 angka dengan public gold ni, boleh sangat-sangat. Okey, boleh sangat-sangat. Sebab tugas kita ni cuma memperkenalkan orang kepada public gold saja. Dan tuan-tuan perempuan kena ingat, orang yang menabung emas ni dia bukan beli sekali, dia akan beli berkali-kali. Jadi income kita setiap bulan dapat selagi mana orang yang ini membuat belian. Okey, mudah kan? So siapa dekat sini yang tengah mencari lagi?
Apalah bisnes aku nak buat ni? Apalah bisnes yang aku boleh buat dengan bajet yang ada ni kan? Okey, so tuan-tuan dan puan, jadilah dealer public gold. Mudah. Okey, yang paling penting, modal tak hangus. Ni yang paling penting ni. Modal tak hangus. Modal tak hangus. Maksudnya, contoh tadi saya bagi tahu kan, promo tadi berapa? 30 gram kan? Tuan-tuan perempuan buat belian 30 gram. Berapa harga 30 gram? Contohlah cincai contoh 30 gram. Wah, susah nak cincai. Ambil lah kalau salah minta maaf. Contoh 30 gram, 30,000 lah. Contoh 30,000. Okey, 30,000. Kalau 10 gram, contoh ambil 5,000. 15. Ambil lah 20,000. 20,000 cincai. Contoh. Padam tak cantik. Contoh modal untuk 30 gram adalah 20,000. Tuan-tuan perempuan buat belian RM20,000, emas tu dapat dekat tangan. Modal tak hangus. Emas dapat, ni emas 30 gram dapat, plus emas dapat dekat tangan, plus dealership. Beli emas, percuma dealership. Kalau tak buat, tak rugi. Kalau tak berjaya, tak rugi. Kalau tak buat betul-betul pun tak rugi. Sebab emas tu dah ada dekat tangan. Kita tak ada modal hangus. Okey? Jadi siapa dekat sini yang tengah cari lagi peluang bisnes-bisnes yang mudah-mudah, yang tak perlu pening kepala, yang tak ada risiko besar dan sebagainya, silalah jadi dealer public gold. Okey, cuba dulu. Jangan takut, cuba dulu. Kan saya bagi tahu tadi tu tak rugi kan? Emas dapat kat tangan. So, jadi dealer public gold, kemudian cuba buat bisnes public gold ni bersungguh-sungguh. Bagi anda yang belum lagi ada akaun public gold, belum daftar dengan siapa-siapa lagi, nak join bawah tim kami. Okey, tim saya ini bernama G100 Network. Ini adalah tim kami lah, G100 Network. Kita sediakan apa? Ada banyak ni. Kita ada training, kita ada coaching, okey, kita ada coaching, kita ada group support. Group support, semua ni kita akan bagi untuk tim kita. So, mudah untuk tuan-tuan perempuan nak buat bisnes dengan sangat laju. Okey, senang sangat buat bisnes public gold bersama tim kami G100 Network. Okey, so itu sahaja video untuk kali ni untuk penerangan nak buat passive income dengan public gold. Kita bertemu lagi untuk video yang akan datang. Jangan lupa, kalau yang belum ada akaun public gold lagi, yang berminat nak tahu potensi income di public gold, nak join tim saya G100 Network bersama mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan Tuan Syarif Jamil dan leader saya Cik Siti Zahri Nakiah. Jangan ragu-ragu, boleh hubungi saya sekarang. Jom kita buat duit dengan public gold. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.